Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Hisham bin Muhammad. Kad matrik saya ialah 13 DKA 23F 2007. Nama saya Ahmad Khairul Fidaw bin Roslan, nombor matrik 13 DKA 23F 2019. Hari ini kami akan membentangkan tentang pollution and control. Yang pertama, definition of hazardous waste. Sebarang bahan buangan yang boleh mendatangkan risiko kepada kesihatan manusia, alam sekitar ataupun hidupan lain. Sisa berbahaya ditaktifkan dalam Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Ciri-ciri sisa berbahaya adalah toksik, menghakis, mudah terbakar dan reaktif. Contoh sisa berbahaya adalah minyak terpakai, bateri dan komponen elektrik, sisa bahan kimia makmal, dan cat dan pelarut. Seterusnya, Bahan yang berbahaya di dalam Malaysia, contohnya bateri kereta. Explain the management of hazardous waste in Malaysia. Yang pertama, dikawal selia ketat di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, peraturan khusus seperti Environmental Quality Regulation 2005. Tujuannya adalah untuk memastikan sisa berbahaya diurus dengan selamat. One effective solution to manage hazardous waste, iaitu rawatan dan pelupusan berpusat di fasiliti khas seperti kualiti alam sedia yang berhak. Contohnya sebab apa saya memilih itu, sisa dapat dirawat dengan selamat sebelum dilupuskan. Kaedah ini melibatkan pengumpulan sisa bahaya dari pelbagai sumber industri dan dihantar ke loji yang diluluskan dan diproses menggunakan teknologi terkawal seperti pembakaran suhu tinggi, rawatan kimia dan penstabilan. Dengan sistem ini, sisa dapat dirawat dengan selamat sebelum dilupuskan, sekaligus mengurangkan risiko pencemaran kepada alam sekitar dan kebersihan manusia. Yang kedua, memudahkan pemantauan oleh pihak berkuasa kerana di bawah Jabatan Kualiti Alam Sekitar 1974 memastikan semua prosedur dipatuhi. Sekian, terima kasih.